Untuk tuan-puan yang bergaji RM5,000 tapi masih belum ada lagi 100 gram ni, video ni untuk anda. Tengok video ni sampai habis dan save untuk rujukan akan datang. 100 gram gold bar dekat tangan Odah ni nilainya sekitar RM45,000. Untuk tuan-puan yang bergaji RM5,000, 100 gram ni sangat sesuai untuk dijadikan sebagai dana kecemasan. Dana kecemasan ni nilainya sama dengan 6 bulan gaji kita. Untuk permulaan, dana kecemasan ni sangat-sangat penting. Jika ditakdirkan kita dibuang kerja ataupun kita kehilangan keupayaan untuk bekerja, maka sumber pendapatan utama kita akan terputus macam tu je. Jadi dengan adanya dana kecemasan ni lah yang akan support kita untuk sambung keperluan hidup sepanjang kita tak boleh bekerja. Untuk miliki 100 gram gold bar ni, di Public Gold tuan-puan ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, jika tuan-puan ada bajet yang besar sekitar RM45,000, tuan-puan boleh beli 100 gram ni secara full payment. Selesai pembayaran, tuan-puan boleh bawa pulang 100 gram ni di tangan. Pilihan yang kedua, jika tuan-puan tak ada bajet yang besar untuk miliki 100 gram ni, jangan risau, tuan-puan boleh menyimpan sedikit demi sedikit dalam akaun emas Public Gold. Disiplinkan diri untuk simpan sikit-sikit secara konsisten. Pesan pakar kewangan, simpanlah at least 10% daripada gaji kita setiap bulan. Bila mana simpanan emas tuan-puan dalam akaun emas mencecah 100 gram emas, tuan-puan dah boleh fizikalkan dalam bentuk 100 gram gold bar ni yang mana nilainya sekitar RM45,000. Dana kecemasan ni sangat-sangat penting. Jadi sebelum tuan-puan invest dekat mana-mana, tuan-puan wujudkan dulu dana kecemasan. 100 gram gold bar ni bukan sahaja boleh dijadikan sebagai dana kecemasan, tapi dengan 100 gram ni juga kita boleh gunakan sebagai dana kerjakan ibadah haji, sebagai deposit rumah dan juga sebagai dana pendidikan anak-anak. Dan macam-macam lagi kita boleh buat dengan adanya simpanan emas. Jadi untuk tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh tengok pin video Odah ataupun just klik link di bio. Untuk tuan-puan yang nak belajar lebih banyak tentang ilmu emas dan kewangan, boleh follow Odah rapat-rapat.